Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga, iaitu 13 iaitu hari Rabu 13 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 25 Zulkaidah 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.50 petang. Okey, untuk video apa ni? Untuk video yang kedua ni. Lah lama kayaknya. Seperti biasalah, video daily report lah ni. Sebelum saya pergi ke pasar malam lah. Kalau saya pergi buat lepas pada pasar malam, takut ada nak buat pula. Ada nak sebab pula ni, kalau saya tak ada ni, gimana nak tahu tak. Kalau ikut darjah 2 tu mari sepatutnya. Kalau nak atas anak dia tu, anak saudara saya nombor 2 tu, pergi ngaji, belajar tu, belajar kursus. Dia college universiti apa tahu, kelas bahagian veterina tu, untuk jadi doktor haiwan lah. Kalau tubik lagi, kalau berjaya tubik lagi, kalau berjaya cemerlang, lulus cemerlang molek. Ya macam kata macam SPM juga, tapi lebih fokus kepada nak kerja itulah, kerja veterina tu. Tapi bukan ni baru pergi kali tutup. Saya dapat ni tutup kejap kemah Kemindah. Okey, fokus pada ni kejap kita daily report kemarin selepas pada video daily report. Gimana mari tak ingat dah. Lepas pada video daily report tu tak gimana dah. Malam baru tubik. Tubik malam. Lepas mai syak baru tubik. Lepas tu pergi ke tu, pergi dengan Fikri dan juga dua rakan lagi tu. Pergi dia ambil bahagian di rumah tua dia lah. Bapak tua dia ni. Bapak tua dia buat haji lah ni. Kak Ipar dia lah jaga kedai tu. Kak Ipar dengan birah dia lah. Lepas tu dia ambil bahagian tu lah, bahagian mereka tu jauh dah, bahagian dia nak jual tu, bagi jual dia tu. Setengah bahagian dia pergi sekarang dia pergi jetih. Setengah bahagian besar bahagian dia pergi ambil jetih. Bahagian lagi dia pergi ambil di kolapsu biasanya. Kalau minyak, kalau ni tu bahagian runcit ni. Ni ada bahagian juga lah di melalui Yodan, melalui kakak ipar dia tu. Lepas pada tu singgah kedai Roti Cana di tu, makan malam situ lah. Saya makan malam situ lah, malam tadi makan Roti Cana di Tiga Batai tu. Lepas tu balik Tiga Batai tu seperti biasa, sambung balik lah main internet ke bawah kedai dia lah. Lepas tu balik daripada pukul 4, lepas tu 11.30 pukul 12.10 baru balik ke rumah. Tidur dah pukul 1.20 1.20 hari tu lebih kurang. Sedadah tadi pada pagi tadi pada pukul 6.20 sambung balik. Naik babah pula 6.50 bangun pula. Bangun terus mandi semai subuh, makan sarapan. Lepas tu tolak pergi tempat kerja lah. Tolak pergi ke kedai Fikri, minum air biasa. 8.26 tolak pergi terus pergi tempat kerja. Lepas tu kerja macam biasalah, dua bit juga lah, tak buat. Lepas tu buat jogging kan, di ni tu jogging banyak gitu ya. Jogging nela, jogging pintu tu tak. Maknanya kena buat juga lah, walaupun lambat. Tapi kalau tak ada kali-kali dah memang kena buat. Bahawa tu hari ni siap pukul 4 petang baru siap. Pukul 3.50 baru siap. Lepas siap tu pukul 4 tu saya balik lah. Saya terus balik ke rumah. Terus pecut balik ke rumah. Sampai rumah dah lepas 10. Terus mandi semaya Zuhur. Ada pukul 4.16 semaya Zuhur. 4.32 masuk asar. Lambat hujung masuk waktu. Hujung waktu semaya. Lepas tu semaya pula pada pukul semaya maghrib. Semaya asar pula pada pukul 5.30. Lepas tu terus mari ambil bahagian itulah, bahagian untuk pasal tani esoklah bagi kau untuk berais. Lepas pada atas bahagian tu saya bawa bahagian tak ada lah, bahagian Shopee tu saya mai buat video review sini.
Lepas selesai awak ada video tu, terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report. Ajak nak pergi pasar malam ni. Pergi pasar malam. Tapi tak pakai cosplay lah. Ajak nak pakai cosplay mana-mana tu. Tapi tak tahulah. Tak ada mood pula dah. Hilang mood pula. Hilang mood tu. Tak kostum tak ada basuh Naruto tu. Terperak dah tu. Banyak tertik sabar dah. Dua kostum kali lagi baru tu. Tapi terperak dah lah. Sobek ni malah nak cari-cari mana nak kelip-kelip dah tu. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita. Saya nak pergi pasar malam, kena pergi pasar awal kiri beli barang. Beli god sikit, beli buah. Mak saudara saya tu lah baru mari daripada Kemenara Pasir Putih tu, dia kiri nak beli buah 5. Okey. Sekadar itu saja untuk tak bawa ni. Tak ada contoh ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.